Okay, so hari ni kita akan start dengan betulkan cara makan dulu. Okay, kalau korang nak badan korang jadi, sebenarnya nombor satu adalah cara pemakanan, dan yang kedua adalah selarikan korang punya habit ataupun exercise dengan makan. Barulah badan korang jadi. Okay, so ni saya beli rib eye slice. Harga dia RM35 saja sekilo. So korang rasa murah tak kalau sekilo? RM35. Berapa banyak kita patut makan kan? Adalah cuba try test. Dia jangan terus banyak tiba-tiba. Yang penting kita try makan certain, orang kata volume ataupun amount. Lepas tu daripada situ nanti kita adjust dia punya volume dia lah, berapa gram, berapa banyak dia. Okay, so ni, wow, ni nipis lah, bagus lah. Nice. Okay, silap. Dia kena buka daripada sini actually. Daripada sini. Okay. So, dia sangat nipis lah guys. Which is, wow, RM35 untuk sekilo. Lepas tu dapat macam ni. Pada saya memang nice lah. Oh, dia boleh ambil macam ni. See, dia ada plastik dia terus. That's nice. Okay, so kita makan banyak ni je lah. Okay. Actually, why not we eat 2. Tu plastik. Settle. Ni kita boleh simpan dulu. Okay. Padu guys, kan? Nampak tangan saya dah start workout lebih kurang 2 minggu saya rasa konsisten. Saya dah stop hari tu kata 6 bulan. So 2 minggu konsisten, korang tengok tangan saya start, orang kata ada muscle balik lah. Sebabkan dia memang dah slash tu, saya tak sure lah, saya tak rasa kita patut basuh dia kan. So let's just try. Maybe we need some oil lah. Tak tahu apa perlu ke tak, but maybe just put some oil. Okay, supaya dia tak melekat lah. Dah termasak dah pun sebab dia nipis kan. Put it. RM17 lah, RM17.5 korang boleh dapat banyak ni guys, daging. So totally worth lah for the, orang kata, protein kan. Pasal confirm for protein. Sebab kalau kita makan kat luar, macam saya lah, saya biasa belanja sekali makan RM10 tu confirm lah kan. Lepas tu protein pun sangat-sangat kurang. Tapi kalau macam ni, nampak gayanya tinggilah protein dia. Jom kita try rasa dulu. Kita buat dia punya sos. Kalau macam ni saya rasa tak patut perap. Okay, kita try juga letak ni. Ni confirm solidnya daripada Dr. Spice. Okay, jom. So kalau letak Dr. Spice punya perencah ni, walaupun nampak masak macam simple je, tapi rasa dia memang akan sampai lah. Okay, so honest opinion, honest review, this stuff for someone yang nak, orang kata, 0 calories tapi ada rasa, membantu. Tapi actually calories from spices is very low, so you guys don't really need expensive spices untuk buat makanan korang sedap. Tapi kalau korang nak try ni, saya ada letak link dia dekat description. So kalau korang jenis yang memang suka makan daging, memang solid, so ni dengan sos rata macam tu je, memang mantap lah. Nak lagi tinggi protein, senang. Ambil je telur dalam 5 biji, 3 biji kan. Kalau saya campur je sekali dengan telur kuning tu, scramble, solid.
Okay, Alhamdulillah settle lah. So saya makan lebih kurang dalam 500 gram of meats kan. So 1 kilo saya makan 2 orang kata tadi. So 250 500 gram. So 500 gram of protein is around darab 4. So kita dapat 2000, right? 2000 kalori. So next video kita akan buat tentang outfit gym. So saya dah ada few outfit untuk gym. Macam yang saya pakai ni, saya memang biasa pakai baju oversize. So next video gym outfit, and saya akan beli juga few baju-baju gym yang saya belum ada lagi dekat Shopee. So kalau korang ada suggestion ataupun korang nak saya review baju ataupun seluar gym, korang boleh komen dekat bawah. Dan lastly, kalau korang berminat nak buat badan di rumah menggunakan dumbbell saja, ataupun korang nak start workout dekat gym, korang tak tahu cara, korang nak pakai saya punya method yang saya dah susun berdasarkan pengalaman saya selama 15 tahun, korang boleh komen, nanti saya akan reply korang punya komen. Okay, so kalau korang berminat, RM RM150 saja, komen di bawah, korang tulis kat situ PM Swole Training Method.